Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Tes. Okay, untuk podcast volume 3. Yo. Ceng neng neng neng. Pendek. Mencipta masa depan dengan tangan kita, didik temuan semangat membara. Mekatronik adalah dunia. Cuba insyaAllah. Kita cuba insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Cik Kamarul. Okay, untuk Sembang TVET volume 3 hari ni. Okay. Siapa penulis skrip ni volume 2 pula. Okay, padahal kita dah volume 2 sebelum ni bersama dengan Puan Anissa. So hari ni kita volume 3 bersama Cik Kamarul. Apa khabar Cik Kamarul? Alhamdulillah sihat. Okay, hari ni kita nak memfokuskan tentang untuk bahagian lah, senang cakap dia departmen Cik Kamarul. Maknanya cari pelajar, cari industri dan beberapa pengalaman Cik Kamarul dan sebagainya. Okay. So kita nak fokus hari ni kepada reality. Maknanya reality kerja marketing TVET ni dengan nilai graduan pada masa sekarang lah. Yang you all tahu graduan sekarang, pelajar sekolah, habis sekolah buat apa, pelajar universiti dan sebagainya. Okay, so kita akan kupaskan kat sini. Okay, daripada dia bentuk kelapa tu sampai dia tinggal tu. Sampai dia tinggal tu. Selalu kupas orang pakai bawang tu. Okay, sebelum kita mulakan, kita kenal dulu dengan Cik Kamarul. Okay, latar belakang sikit. Peranan Cik Kamarul kat sini. Silakan. Okay, saya diberi nama Kamarul Arif bin Lokman. Saya dibesarkan di Muar lah. Okay, selepas sekolah saya diberi peluang lah untuk sama belajar diploma di UiTM Terengganu. Lepas habis belajar dalam bidang, saya ambil masa tu kejuruteraan elektronik. Selepas tu dapat lagi peluang sama belajar ke ijazah dalam bidang yang sama tapi fokus ke instrumentation, peralatan lah selama 3 tahun. So kat situ saya dah ambil masa 6 tahun untuk belajar. Agak lama lah sebab saya bermula daripada diploma. Sebab kalau budak yang lagi pandai biasanya akan ambil asasi ke matrix kan. Jadi kat situ je dah makan masa 6 tahun. Lepas 6 tahun saya belajar, saya menganggur selama setahun. Lama tu. Hampir setahun lah. Lama tak? Saya pergi interview temuruga macam-macam lah, kilang, industri ataupun yang berkaitan lah. Tapi mungkin masa tu saya kurang berpeluang ataupun tak ada rezeki sebab mungkin saya demand lah masa tu. Sejujurnya saya demand. Pinjam PTPTN apa semua kan. Jadi benda tu makan modal. Jadi kita expectation kita keluar ni nak gaji besar. Jadi berangan-angan borak dengan kawan-kawan tu gaji mesti nak 3,000, 2,500 lah paling-paling tidak. Jadi bila saya ni pergi interview temuruga apa semua, tawarannya semua ke arah 3,000 ke bawah lah. Jadi saya macam memberontak tak nak apa semua. Jadi benda tu menyekat rezeki saya untuk dapat kerja. Jadi bila dah lama kelamaan tu, mak dah mula bising kan, ayah dah mula bising, kita nak bayar balik PTPTN kan. Jadinya ada peluang datangnya daripada college ini juga, di K-Training ni, di K-Training Advancement Center ni. Dia ada buat pengambilan pelajar tapi masa tu nak terus hantar kerja. Tapi saya tak belajar lah sini. Sebab saya dah habis 6 tahun tu. Saya ambil part yang belakang je untuk kerja tu. Tapi masa tu saya masuk yang bahagian untuk kerja tu ke JB untuk jawatan juruteknik maintenance, jaga bangunan di bangunan Sultan Iskandar. Woodland tu kan, nak masuk Woodland, masuk Singapore tu. CIQ. Yes. Bagi CIQ tu saya ambil situ untuk juruteknik maintenance. Tapi saya masuk situ, saya merendahkan level saya masuk dalam bidang diploma lah. Saya guna diploma CJ saya. Jadi kebetulan rezeki, masa tu lah rezeki ni baru sampai. Bos saya yang masih di sana tu menyemak lah resume apa semua, kelayakan apa semua, nampak saya ada sarjana muda, ijazah lah. Jadi dia menawarkan saya kerja di bawah dia direct. Bukannya ikut pelajar-pelajar yang daripada di catering untuk juruteknik tu lah. Saya kerja direct dengan di bawah dia. Jadi kat sana tu, task saya tu di industri selama 5 tahun tu, saya kerja dengan bos saya di JB tu selama 5 tahun. Tapi untuk kerja yang bahagian BD maintenance tu, untuk jaga budak, selama dalam 2-3 tahun lah. Jadi task saya kat situ banyak lebih kepada berurusan dengan pelajar juruteknik yang jaga bangunan. Maknanya kalau macam dia punya kehadiran ke macam tu? Kehadiran, jadual dia apa semua kan. Jadi kalau ada budak tiba-tiba ponteng ataupun cuti tak bagi tahu ke apa, saya lah manage untuk gantikan siapa. Sebab dia orang ada shift dia kan. Sebab masa tu saya jaga dalam 30 ke 40 orang. Juruteknik. Jadinya kalau pergi sekali shift tu mungkin dalam berbelas lah. Shift pagi 15. Jadi kalau ada yang
ponteng ke apa benda ke, kita rotate lah. Jadi budak yang ponteng tu akan ganti budak yang ganti tempat dia. Macam tu lah saya susunkan benda tu kan. Dalam masa yang sama saya belajar juga apa yang dulu teknik yang saya train ataupun saya jaga ni, apa yang diorang buat. Memang mostly jaga bangunan tu lah. Maksud nama pun dah maintenance building kan. Ada jaga bangunan dari segi aircon, ASU dia, ada punya lampu. Macam kita orang budak U ni belajar lebih kepada teori. Ada yang bagus boleh buat benda tu sekali, hands on-nya. Tapi macam ada beberapa juga yang teori dia padu gila, tapi dia punya hands on tak boleh buat. Ada je macam tu. Okey, selepas 5 tahun di sana tu, saya sambung lah tadi selepas 5 tahun di sana tu saya masuk COVID. Saya tahun 2021 COVID. Saya terpaksa berhenti lah. Sebab masa tu company pun, sebab dia lebih kepada company yang saya masuk tu adalah company projek, kontraktor apa semua kan. Jadi benda tu kena stop. Kalau memang tak COVID boleh buat apa kan. Ya. Jadi terpaksa berhenti, saya balik ke Muar, saya cari peluang kerja di Muar. Dan alhamdulillah masa tu sebab saya pun tak tahulah dimudahkan urusan untuk berpindah tu kan. Sebab kita masa tu saya dah kahwin, dah ada anak satu. Jadi nak pindah tu agak banyak benda lah nak kena susun kan. Nak pindah, nak kat barang semua dan sebagainya pun dah jadi masalah kan. Jadi dipermudahkan sebelum saya pindah ke Muar sini tu saya dah dapat kerja di sinilah di college di training ni. Saya di Timur Duga secara talian dalam telefon bersama pengarah urusan dia lah, Puan Maizun. Di Timur Duga pun semua, dia terima kerja, saya masuk pada bulan 9 kalau tak salah saya, 2021. Itulah pengalaman saya kerja setakat ni 2029 sampai ke 2005, dalam 4 tahun lebih lah saya di sini. Eksekutif pembangunan perniagaan. Tapi spek kerja ataupun skop kerja saya lebih ke arah ke marketing lah. Okey, apa kalau Cik Barul, pada pandangan Cik Barul, apa peranan utama kalau staf marketing ni dalam institusi TVET? Kalau marketing contohnya jual roti, jual makanan, F&B ke dan sebagainya, mungkin lain peranan dia. Dia jual produk dia tu kan. Kita senang kata ni kita jual orang lah. Dia memang jual orang lah. Kita selalu kalau jual mangga kan, jual orang lah. Dia senang kata input dia kita akan cari budak, output dia kita akan jual budak. Untuk ke industri lah, maksudnya bukanlah jual orang, maksudnya jual dia punya maksudnya kita jual dia punya credibility dan dia punya skill dia belajar sepanjang setahun 6 bulan di sini ni. Kita jual kepada majikan industri. Jadi peranan utama tu biasanya saya akan buat di sini adalah paling nampak yang saya buat, memang saya buat dua benda lah. Cari pelajar dengan jual. Dengan bagi ni, cari majikan. Cari majikan tu sebab bagi saya dah mudah masa awal, memang susah lah sebab saya ni di dalam bidang lain engineering, lepas tu masuk ke bahagian education, agak mengambil masa lah. Tapi disebabkan saya pun jaga pelajar-pelajar yang lepas SKM sebelum ni, masa kerja tu dulu, budak-budak tradition tu memang budak lepas SKM juga. Jadi adalah serba-serbi yang boleh saya relate. Lebih kurang lah. Ya, lebih kurang. Jadi dekat sini ni kelebihannya sebab dia khusus kat sini automasi industri, mekatronik kan. Jadi macam kat situ tu dah bagi satu kelebihan lah pada saya. Di mana dia punya cabang untuk cari kerja tu dah banyak, sangat banyak. Sebab tak semestinya terikat. Macam contohlah, ni bukan nak mengata mana-mana khusus, saja nak berkongsi je lah. Contoh kalau kita ambil penawaian elektrikal, dia belajar benda tu sampai habis, okey, dia hanya dekat situ je lah. Tapi kalau dia faham laluan dia boleh lah pergi ambil wireman, chargeman apa semua tu kan. Tapi kalau benda tu dia hanya tersekat kat situ je lah. Tapi macam kita kat sini, kita ada belajar pendawaian, ada belajar AutoCAD, PLC, pneumatik, macam-macam lah. Jadi bila keluar ni, macam contoh kita dah belajar sini pendawaian, at least dia boleh masuk bahagian kontraktor rumah, dia boleh kerja bahagian aircon. Paling mudah kalau budak yang kat sini masuk bahagian building maintenance lah, jaga bangunan. Even kalau bukan bangunan pun, dia akan jaga kilang pun, satu peluang untuk dia lah. Yang ada nampak yang laluan yang boleh saya susun kan. Kalau masuk industri ni. Untuk pengetahuan you all juga, automasi ni dia telah dikategorikan untuk TVET pada 2026 ni. Betul. Automasi industri ni telah dikategorikan sebagai kategori A, high impact. Maknanya high impact course tu khusus yang paling berimpak tinggi. Maknanya siapa yang masuk ke kemahiran, dia boleh memilih high impact course tu dalam group A dia panggil. Tapi boleh tengok dalam tu. Kami ni di training ni membawa kursus automasi ni, dia adalah salah satu kursus yang berimpak tinggi lah untuk masa depan. Macam maknanya tu macam bagus lah juga untuk marketing juga. Marketing pun boleh
beritahu dengan orang ramai begitu lah. Ya, jumpa ibu bapa lah kebanyakannya dengan cikgu-cikgu sekolah ataupun mana-manalah yang berminat nak tahu pasal kita ni. Benda lah kita terangkan. Okey, soalan seterusnya. Cabaran. Okey, cabaran Cik Kamarul ni dalam strategi mencari pelajar. Macam kita kan kalau kita buat sale, kita jual barang, jual makanan, kita akan terus live je. Okey guys, ni beli sini, tap screen dan sebagainya kan. Jadi dekat dalam ni apa cabaran yang Cik Kamarul dapat dan strategi yang Cik Kamarul guna untuk dapat ni? Tak payahlah cerita keseluruhan, cerita yang simple je kan. Keseluruhan nanti banyak cabarannya sebenarnya kan. Banyak sangat cabaran kan, sampai nangis saya risau tu Cik Kamarul nangis, saya pun nangis. Jadi semua penonton pun nangis. Mencabar betul tu. Macam tu. Okay. Dia banyak bukanlah step, dia macam peringkat lah. Dia ada peringkat bila kita jumpa keluarga, mak bapak kan, ataupun kita jumpa sekolah. Benda tu semua ada cabaran dia. Tapi yang paling ketara lah bila kita jumpa mak bapak lah. Jumpa mak bapak tu maksudnya biasanya dia akan bagi alasan dua benda lah. Yang pertama ni dia nak habiskan SPM. Jadi kita dah jumpa, dah bagi penerangan apa semua kat sekolah ke kat mana lah. Jadi dia kata, tak apalah kita SPM dulu lah budak ni, kita habiskan SPM. Jadi bila macam tu, dia ambil lah SPM. Tapi bila dah ambil SPM, kita kontak balik budak tu. Bila kita kontak balik pula, dia bagi jawapan lain pula. Ada bertambah-tambah tau, tak selesai-selesai. Ya, di mana dia akan cakap, saya tengah mau UPU. Tapi tak tahu ni cerita, saya tak tahu dia punya keputusan SPM dia lah. Tapi dia kata nak tunggu UPU pula. Dia tunggulah. Tunggu UPU, bang. Okay. Dah dapat ke tak dapat tak tahulah. Tapi contohlah selepas keputusan UPU, sebab kan pengumuman UPU kan kita tahu kan. Jadi bila keputusan terkeluar UPU, selepas seminggu selepas saya akan kontak balik budak tu contohnya. Kontak balik budak tu, dia akan jawab antara dapat tak dapat. Okay, kalau dapatlah rezeki dia, alhamdulillah. Dia teruskan laluan UPU dia. Kalau tak dapat tak apalah, saya nak kerja dulu. Jadi kat situ bila nak selesai tau, dia punya dia macam tak ada lalu tuju lah, senang kata. Dia maksudnya dia macam penuh alasan. Even kalau tak nak, even kalau dia tak nak pun dia cakap je, maaf cik, saya tak berminat. Ya, senang. Jadi saya tak kontak lah. Betul kan? Tapi tak apalah tu. Semua orang kata asam garam dalam kerja kan. Tak apalah. Mungkin dia buat macam tu sebab dia nak jaga hati Cik Kamarul. Oh ya juga. Mungkin macam orang ni baik tapi aku nak tolak sayang, nak dapat nanti kan aku dapat UPU pula, aku ni tengah pandai. Dia macam gitu. Kasih fikir macam tu. Lepas tu yang kedua je lah yang paling ni kolej lain saya tak tahulah, tapi kalau macam kita kolej DTech ni bukanlah kata bagus ke tak bagus, saya tak boleh nak overclaim. Kan saya kata bagus kan overclaim pula kan, kata tak bagus kita terlalu mengendah diri pula, humble lah. Tak adalah. Kalau yang saya sendirilah melaluinya, bila saya berjumpa dengan mak bapak selepas jumpa sekolah, tak kisahlah ni persepsi yang saya jumpalah. Mak bapak dengan cikgu-cikgu sekolah. Dia risaukan anak dia kena tipu. Itu paling besar lah bagi saya masalah. Sebab ada je pengalaman yang dia dengar daripada makcik dia lah, akak dia lah, akak saudara ipar lah, dan ada juga kolej yang memang betul-betul menipu. Ya, memang betul. Benda tu memang ada. Kolej yang menipu. Kau telah merosak semua institusi. Tapi betul, dia menjadi cabaran kepada kita pula yang nak bagi tahu yang tak, kita tak tipu. Ya. Nak kata macam beria pula. Ya, saya betul, saya asli punya. Takkan nak cakap begitu pula kan. Tapi tak apalah, ada je cara sebenarnya nak counter benda tu. Sebab kita pun kita tunjuk dari segi media sosial lah. Tu je lah, media sosial. Adalah beberapa cara lah. Takkan saya nak bongkarkan pula kan. Saya, nak bongkarkan boleh. Awak kena kontak saya untuk saya tarik awak belajar sini lah. Salah satu dia iman lah. Dia kolej DTech ni dengan yang lain saya tak tahu. Tapi saya rasa kolej DTech ni beza dengan you all ni sebab iman lah. Bukan Nurul Iman. Nurul Iman dah habis belajar. Itu pun sama. Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu. Okey. So kita pergi ke soalan seterusnya. Daripada soalan seterusnya lagi masih dekat bahagian yang sama. Okay, daripada pandangan Cik Kamarul macam mana kita nak yakinkan ibu bapa tu macam belajar TVET ni dia ada tuju sebenarnya. Jadi supaya dia tak ada cakap nanti nak tunggu anak habis SPM, nanti nak tunggu anak dah tak dapat U nanti baru nak ni. Dia macam letak kita ni the third choice, the last choice. Macam mana kita nak beritahu yang tak payah tunggu puan. Tingkatan 4 ni puan dah siap-siap dah. Sebab kita ni dah ada ni dah ada tu dah. Betul. Macam yang saya buat
ni saya sendirilah yang bila berjumpa pada mak bapak, saya cuba ubahlah persepsi dia. Sebab setiap orang persepsi dan pendapat dia berbeza-beza kan, terhadap TVET ni lah, ataupun terhadap UPU ni. Tapi kita fokus pada TVET, persepsi dia pasal tu lah, pasal level dia, apa macam Cik Am cakap tadi tu. Jadi caranya saya jumpa tu, saya cakap lah, saya ceritakan pengalaman daripada diri saya sendiri. Sebab saya pun daripada laluan review, maksudnya daripada pengajian tinggi lah. Jadi saya cerita pengalaman saya di mana sebenarnya saya jealous. Selepas saya masuk dalam bidang pengajian tinggi, UPU lah, lepas tu saya kerja dalam industri. Macam saya cerita tadi, saya menganggur hampir setahun. Jadi saya banyak menerangkan ke arah mengubah persepsi mak bapak ni ke arah tu lah. Maksudnya peluang kerja. Dia punya, sebab apa saya kata saya jealous tadi tu, sebab bila saya susunkan, sebab kan task saya di sini untuk cari budak habis belajar kerja. Kerja tu saya yang buat. Maksudnya saya yang carikan majikan, apa benda semua kan. Jadi saya susun. Jadi kat sini saya cakap saya jealous sebab budak-budak yang macam ni masuk peluangnya kejap je masuk dapat kerja. Orang kata macam ni, ada term dia dulu macam pisang goreng. Panas tau, dia cepat habis. Budak tak sempat nak macam keluar kan, kalau budak-budak you habis cuti SEM ataupun habis final year nak cicil dulu kan, sebulan nak kerja part time dulu. Tak sempat. Sebab apa? Sebab 3 bulan sebelum dia orang tamat exam penilaian akhir prestasi tu, PSA akhir lah, PSA akhir tahun. Sebelum tamat 3 bulan tu dah cek kerja. Dia dah pergi temuruga, dah pergi apa semua kan. Tahu-tahu majikan dah tinggal nak ambil je. Jadi bila majikan tinggal tanya, okey awak tamat bila? Contohlah dia bagi tarikh 23 bulan 12 contohnya, macam batch 43 ni. Jadi ubah persepsi je lah saya boleh buat. Sebab saya nak cakap lebih-lebih kan, dia kata ya je kan. Motor tak ada cik, ayah belum belikan motor. Pedih. Okay, so kita pergi ke soalan yang seterusnya Cik Marul. Okay, simple je kita hari ni, chill. Okay, tak apa. Tapi jawapan-jawapan Cik Marul ni macam pam, dia datang pam, macam tu lah. Okay, kita tengok dekat bahagian yang ketiga saya nak tanya ni. Bila pelajar dah masuk bahagian marketing kan, dia nak kena cari industri untuk prepare, okay, untuk susunkan macam Cik Kamarul dah cakap tadi tu. Biasanya flow tu macam dia orang dah masuk je, Cik Kamarul dah start call industri, dah prepare untuk dia orang ke, ataupun pertengahan semester ke. Biasanya macam mana Cik Kamarul olah benda tu supaya dia orang dah well prepared tau. Maknanya aku akan habis ni, aku dah ada industri mana yang aku nak pergi. Macam tu lah. Okay, kita bagi satu senario lah. Kita ambil batch 43 yang terbaru ni. Okay lah, 43 tak apalah, 43 dah apa ni, belum masuk kerja, kita ambil yang 42. Okay, macam contoh batch 42 itu saya cuba susunkan 2 bulan sebelum. Macam saya cakap tadi lah, 2 bulan sebelum dia tamat belajar, tamat maksudnya level 3 tu. Level 3 lah. PSA level 3 tu, sebelum tamat dia saya dah hubungi, saya dengan ada satu lagi staff lah, nama dia Prof Fazia. Berurusan di mana saya akan kontak kilang, dia pun akan Prof Fazia tu pun akan kontak kilang tersebut. Mana-mana kilang lah. Sebab kita dah ada buat checklist ni, maksudnya ada senarai kilang-kilang yang sesuai lah. Sebab kita tak naklah masuk kilang-kilang, sebab kita budak atau masih industri. Tak naklah dia masuk kilang-kilang yang grade biasa-biasa, ataupun masuk kilang contoh-contohlah, bukanlah kata kilang tak bagus. Contohnya masuk kilang papan, kilang yang bukan kena dengan bidang tau. Jadi kita kalau boleh nak cari kilang yang grade A, ataupun sebab kita pun cari kilang yang berkriteria di mana dia ada satu gaji lah. Gaji, lepas tu ada penempatan. Penempatan tu asrama lah, tu paling penting sekali. Sebab kita budak jauh kot. Kan? Sebab ada budak Sabah Sarawak pun kita ambil kan. Jadi penempatan tu paling penting, dengan kenderaan lah. Kenderaan tu mungkin contoh ada bas ambil ke, ataupun ada kenderaan ambil ke. Tapi yang kenderaan ni adalah option kedua, tapi yang paling penting adalah penempatan. Jadi selepas dah jumpa kriteria kilang-kilang yang macam gitu, kita akan cuba susunkan untuk sesi temuduga. Tapi sebelum sesi temuduga tu, saya kan tadi 2 bulan sebelum saya buat benda tu. Dia ada belajar tu. Sebulan sebelum tu lagi saya sendiri akan ajar buat resume. Yes, resume babe. Resume babe. Sini resume in. Company tengok macam wow. Daripada resume tu saya lebih kepada ambil pengalaman daripada zaman saya belajar lah. Saya belajar masa zaman belajar degree dulu, dengan masa saya jadi cari budak bukan untuk belajar. Cari budak masa saya kerja di JB dulu. Untuk bahagian technician. Jadi saya tengok resume diorang, kadang-kadang saya komen apa semua. Jadi kat situ pun saya
melalui proses pembelajaran untuk macam mana buat resume yang terbaik. Yang sesuai untuk majikan tengok. Yang tukang interview ni dia tak banyak sangat soalan-soalan yang kritikal lah. Ya. Kan. Jadi proses buat tu satulah persiapannya buat resume untuk pelajar-pelajar. Yang keduanya kita akan buat mock interview. Mock interview ni sebelum mock interview tu kita ada buat ni macam sesi taklimat di mana kita ajar soalan-soalan. Atau kita nak terus mock kan menggelupur budak kan. Betul. Jadi kita taklimat dulu, kita ajar macam mana. Okey, selalunya majikan akan tanya soalan biasalah, soalan standard, kenalkan diri anda, apa hobi, apa kemahiran awak, apa macam-macam lah. Kenapa nak masuk? Kenapa nak masuk, apa awak tahu pasal kilang. Apa kelebihan awak dengan orang lain. Ya. Itu biasalah soalan-soalan standard, kita akan ajar dulu taklimatnya. Lepas tu baru kita mock interview, di mana biasanya dalam mock interview tu saya, kadang-kadang Cik Am ataupun pengarah urusan kami lah, Cik Puan Maizun, dia akan test, dia akan panggil seorang-seorang ataupun dia panggil grup 3 orang ke, kita test. Kita buat secara serius lah, formal, bukannya kiki-kiki tak ada. Kita buat memang serius habis, kita buat di mana Puan Maizun ataupun saya ataupun Cik Am tanya soalan serius. Maknanya dia real lah, real. Ya, real time lah kata. Jadi dia boleh bersedia untuk temu duga yang sebenar. Itulah di antaranya. Lepas dah selesai 3 benda ni, resume, taklimat dan mock interview ni, kita terus pergi tempat yang saya susun tadi tu lah, kilang-kilang selama 2 bulan sebelum tu. Mana yang dah bersedia, okay, kita ada kekosongan, kita nak 10 orang, kita bawa lah 10 orang. Tapi biasanya kita akan bawa satu batch terus. Satu batch tu kadang-kadang berbelas, kadang-kadang 20 orang contohnya, kita bawa satu batch. Senang. Jadi kat situ majikan siap-siap temu duga semua, siap-siap juga dia tapis. Yang dia tak nak. Tapi yang tak nak tu bukannya kita burn bodoh je, tak buat apa. Kita cuba usahakan kilang lain. Jadi kali pertama temu duga, dia burn. Jadi dia bawa pengalaman yang first tu pergi ke kilang kedua. Dan seterusnya selama tempoh 6 bulan. Saya cuba usahakan sampai 6 bulan lah. Sampai dia tamat dapat kerja. Tapi biasanya kalau budak kita ni tak dapat kerja, itulah. Mustahil memang, jarang lah. Mustahil. Rare. Kalau tak dapat kerja ni rare. Kes dia tu lain daripada lain lah. Kalau dia biasanya dia bukan tak dapat kerja Cik Arul, dia tolak kerja. Ya, ada dah bagi, dia tolak. Ada alasan mak kata abang nak kahwin. Macam-macam lah. Jadi saya pula kena susun ikut jadual dia. Jadi kita kena pastikan abang dia kahwin dulu, baru kita boleh susunkan untuk dia bekerja lah. Tapi benda tu betul kan? Kita pernah melalui, kita kenal budak-budak ni. Dalam bidang TVET ni, pembelajaran mereka ni sangat relax tau. Jadi dia akan buat kerja hands on, dia akan bersama dengan kami, susun projek, buat projek. Sebab ni kita banyak bersama dengan pelajar. Bezalah kalau macam Cik Kamarul cakap tadi, belajar kat universiti, confirm yang saya dibayangi ataupun setelah diceritakan pada orang lain, dan banyak cerita-cerita Korea ke, cerita drama siri ke, bila universiti je lecturer akan masuk beberapa minit, betul, bagi sikit input, dan okay saya nak ni submit next week. Okay, thank you, habis, kelas dismiss. Jadi kita yang kena jumpa lecturer dan sebagainya, tutor dan sebagainya. Jadi kat sini lain lah. Sini memang kita bagi dia, kita kalau macam nasi tu macam suap, nganga. Sampai habis makan. Macam tu lah. Okay, sebab apa? Sebab kita nak mereka betul-betul faham kenapa mereka berada di sini. Okay, tu yang itulah. Okay, so macam mana industri pengalaman Cik Kamarul kan banyak berurusan dengan industri. Macam mana industri ni pandang budak-budak TVET ni? Dia macam dia compare ke macam budak TVET dengan budak U. Dia pandang macam mana? Daripada aspek mana? Sebab dalam hierarki kerja semua di piramid. Dia panggil piramid pekerjaan, working pyramid. Betul. Maknanya daripada bawah sampai bos lah. Jadi ada laluan kecil-kecil dalam orang tu. Jadi macam mana dia pandang graduan TVET ni berbanding dengan graduan universiti? Ke sama ke? Ada beza ke? Ada beza daripada segi apa dan sebagainya? Kalau pendapat peribadi lah, dia kalau kita kilang industri yang saya berurusan, saya tak sure lah macam mana dia tengok kita punya budak sendiri, budak TVET kan. Macam mana dia penerimaan dia orang. Tapi kalau masa saya industri dulu, masa saya duduk 5 tahun saya kerja di JB tu, saya tengok perbezaan budak industri yang budak TVET dengan budak keluaran UPU ni beza. Memang beza cara dia bercakap. Sebab kemungkinan kalau budak di UPU ni, kalau yang saya jumpa lah, yang tempat macam budak yang minta kerja bahagian juruteknik ni, kalau macam budak TVET level 3 dah boleh mohon lah untuk technician. Tapi kalau budak UPU ni selalunya budak level diploma lah yang akan minta. Tapi kan macam saya cakap tadi, pembelajaran diploma dengan budak SKM ataupun TVET ni berbeza. TVET memang hands on lah. Kalau budak diploma ni kebanyakan memang teori. UPU kan, UPU belajar memang teori lah mostly.
Dan jadi pembawakan dia di universiti tu mungkin memberi faktor apabila dia mencari kerja. Sebab saya pun melalui di mana saya mencari kerja sebagai graduan UPU. Memang payah lah, memang payah maksudnya kalau kita memang perform, sebab saya pun UPU universiti bukannya orang kata hebat sangat, tapi boleh lah cukup makan kan. Dia sebab kalau macam degree, kalau macam universiti degree, so maknanya level dia mungkin assistant engineer ataupun engineer. Jadi dalam hierarki piramid pekerjaan tu dia duduk dekat atas sedikit daripada tengah. Tapi kalau daripada segi pengalaman saya sendiri, mencari budak juruteknik tu sendirilah. Jadi bila berjumpa dua jenis orang pelajar lah yang cari kerja ni, budak TVET ni kurang demand. Dia tak demand gaji tu. Dia masalah majikan kan, kalau pendapat saya lah. Majikan dia jumpa masalah apabila dia nak bagi gaji ni berapa tu dekat orang. Budak yang minta kerja ni lah, sebab tu kadang-kadang lepas tamat sesi temuduga tu, dia akan ada sesi tanya Q&A kan. Tapi di antara dalam soalan Q&A tu, okay, ekspektasi gaji awak berapa? Itu standard dia akan tanya. Saya pun dulu akan tanya budak saya. Jadi bila budak TVET ni, the expectation, macam saya cakap tadi lah, expectation budak U ni memang tinggi. Dia dah ada diploma, jadi expectation gaji 2,000 technician ni. Jadi kalau macam budak TVET, dia nak selamat. Kalau macam sekarang, macam dulu lah, masa zaman saya dulu, gaji pokok untuk apa ni kan sekarang 1,700. Dulu sebelum ada 1,700. Ya, dulu 1,200. 1,200. Jadi dia orang budak-budak dia akan letak paling tidak 1,300 atau 1,250. Jadi kat situ majikan memang nak yang macam tu lah. Jadi kat situ dia memang setiap majikan dia ada bajet. Bajet di mana contoh untuk jawatan sekian-sekian, paling tinggi dia boleh letak 2,000 ke 1,500. Tapi minimum dia akan letak 1,000 something lah. Jadi bila budak kita lah, kalau Cik Am sendirilah jadi majikan, Cik Am ambil yang nak minta demand gaji murah ke minta gaji 2,000? Mesti dah yang murah. Betul. Kena pula kita tahu budak tu TVET. Hands on memang padu lah. Bila budak diploma kita ambil, bila masalah satu dah demand. Okay, kalau demand kita boleh cubalah ambil. Tapi kita akan ada period probation kan. Probation period dengan training period tu. Kalau boleh buat, okey lah, alhamdulillah. Mungkin kelebihan lah pada syarikat dapat budak tu. Tapi kalau tak boleh buat, takkan kita nak buang. Benda tu dah ada satu perjanjian. Kita tak tahulah, mungkin performance drop ke apa. Mungkin for later performance drop lah. Satu masalah lah kat situ kan. Jadi kalau saya ke sini memang saya ambil budak TVET je. Tapi kalau budak diploma tu, kita tengok juga cara dia temuduga tu. Kalau temuduga tu dia cakap lancar ataupun cara, kan tujuan temuduga ni kita nak tengok first impression kita pada budak yang nak temuduga kita tu kan. Cara dia jawab tu macam kita tanya pun senang berjawab. Bila kita tanya soalan yes. Kita tanya soalan teknikal pun dia jawab simple je. Walaupun teori dia padu ke tak padu ke dia boleh jawab. Dia contoh kalau budak TVET pula yang pandai cakap, okey lah, alhamdulillah. Tak pandai cakap tapi dia boleh tunjuk dengan hands on. Tapi bila masalah, kalau contoh majikan tanya, okey kalau ni ada masalah, dia tak boleh terangkan pula kalau budak diploma ni. Dia tahu dia tahu masalah tu apa tapi tak boleh nak menyampaikan. Itulah masalah kat situ. Jadi kalau saya sini, kalau pendapat saya lah, memang kalau di level budak TVET ni, saya sendirilah kan ambil budak TVET dulu lah. Keutamaan tu. Masa time saya jadi. Sebab dia kalau dia berkenaan dengan industri yang memerlukan mechanical, technical punya industri, rasanya lebih baik macam tu kan. Tapi kalau macam saya berpeluang jadi macam contoh bahagian yang lebih tinggi sikit ataupun company yang lebih besar, mungkin lain dia punya kriteria yang dia cari kan. Tapi macam time saya dulu tu, kriteria dan bos saya punya kehendak apa dia nak, macam gitulah. First cari budak TVET, yang penting dia boleh buat kerja, boleh cakap. Boleh cakap tu senang lah nak berurusan kan. Kalau kita tanya cerita-cerita, dia guna bahasa isyarat pula kan. Bergaya gelek-gelek je tu. Tentulah. Susah pula kan. Betul-betul. Harapan dan masa depan, okey, pada Cik Kamarul kalau tengok ke depan ni, okey, apakah harapan Cik Kamarul terhadap masa depan TVET kat Malaysia ni? Kadang-kadang mak ayah ni tak faham TVET ni benda kan. TVET kemahiran kan dulu kan dah ada MLVK zaman dulu pula. Padahal sekarang dah lama dah JBK. Orang-orang yang sekarang ni masih MLVK, Majlis Latihan Vocational Kebangsaan kan. Dia tak boleh TVET ni apa benda dan sebagainya tu kan. Jadi apa harapan Cik Kamarul terhadap masa depan TVET kat Malaysia ni? Harapan saya bukanlah semoga. Semoga berbahagia. Setiap manusia, setiap orang lah dalam Malaysia ni lebih tahulah TVET ni apa. Jadi even kalau macam mak bapak tak clear, kau sebagai abang atau adik ke atau kakak kau tahu TVET ni apa. Boleh explain lah. Kau boleh explain, kau boleh nak nak bagi orang tu tertarik kenapa nak masuk TVET berbanding. Tapi sebenarnya
setakat saya pergi, semua mak bapak tahu je TVET ni apa. Dia tak adalah orang kata bodoh sangat kata kan. Dia Tahu je. Dia cuma mindset dia Ya. TVET last. TVET ni memang untuk orang tak pandai ada macam tu lah. Itulah harapan saya ubah persepsi tu. Eh. Harapan saya ubah persepsi TVET ni adalah untuk budak kelas belakang. Tapi sebenarnya TVET ni bukanlah untuk budak pandai boleh je. Saya tu saya cakap saya jealous. Kalau saya tahu dulu saya ni lepas sekolah berpeluang sambung belajar, bukanlah kata tu kau kata laluan hidup saya, bukanlah kata saya menyesal. Mungkin kalau saya laluan yang saya lalu sekarang macam itu. Saya laluan TVET lain jadinya. Tapi saya jealous tu sebab saya rasa kalau saya masuk TVET laluan saya lain. Jadi mungkin lebih, bukanlah kata lebih cerah, mungkin lebih menarik lah. Sebab kita tu kan macam tu. Kalau Cik Kamarul pula laluan TVET, kita tak jumpa. Ya, itu satu hal. Kita tak jumpa. Jadi mungkin Allah tu dah susun dah. Nak kita jumpa, saya jumpa awak. Betul? Cuma tapi baguslah nasihat Cik Kamarul ni, maksudnya nak pilih tu, masa mula-mula pilih tu kena betul-betul pilih. Dia nak ambil TVET ni, dia jangan pandang macam tu lah. Jangan pandang dia kata TVET ni budak lemah, budak pandai masuk BU. Budak pandai boleh je ambil TVET ni, tapi bak kata Cik Am sebelum ni lah, budak pandai ni tak digalakkan lah, sebab kau punya laluan sebenarnya dah lebih cantik lah. Dan satu kalau orang pandai ni dia suka memandai sikit. Tu satu masalah lah sebenarnya. Betul. Tapi kalau masuk BU tu kan ada haluan dia sendiri, maksudnya jawatan yang lebih baik, apa semua kan, jawatan yang lebih besar, jawatan yang lebih layak. Tapi kalau masuk TVET ni tak semestinya budak bodoh ke, budak tak pandai ke, budak kelas belakang. Jangan ubah persepsi tu. Memang kena ubah. Sebab kalau Cik Kamarul ataupun penonton juga nak tahu, okey, kebanyakan universiti sekarang, especially universiti teknikal lah, UPNM, UTM, UTHM. Ya, ada beberapa 4 biji. Unimap. Ya. Kan, itu antara universiti yang teknikal lah, yang memfokuskan sebagai pembelajaran terakhir mereka sebelum mereka keluar degree ke, sebelum mereka jadi diploma ke, mereka akan ambil mata pelajaran tambahan, iaitu mata pelajaran TVET juga. So maknanya mindset orang salah lah kalau dia kata TVET untuk orang tak pandai. Habis tu pandai kot. Kan? Budak UTM budak pandai kot. Tapi kenapa dia ambil TVET juga? Budak UTHM pandai kot. Tapi kenapa kat ujung tu ada subjek TVET juga? Sebab maknanya TVET tu sendiri memang dah power dah. Jadi nak kena ubah persepsi orang yang faham tentang TVET, mak ayah, abang adik kakak yang macam Cik Kamarul cakap tadi lah. Dia kena tahu bukan TVET ni bukan untuk orang yang tak pandai sahaja. Dia sangat universal sebab ianya adalah kemahiran hands-on, seperti contohnya di Australia. Okay? Mereka lebih memfokuskan TVET ni di backyard je, di belakang rumah je. Dia potong kayu, buat projek semua daripada skill di belakang rumah, and then dia jual. Contohnya dia jual frame gambar, dia jual road machine, mancing dan sebagainya. Semua dia orang buat daripada hasil kerja tangan dia juga. Dia bukan tak pandai pun, cuma dia tak nak masuk ke universiti kerana ia berkenaan dengan sistem dan macam mana yang akan datang tu adalah pada dia lah, dia ambil keputusan untuk tidak. Jadi dia fokus kepada TVET. Sebab tu TVET di Australia kan memang top lah. Sebab tu kita ambil ni teori ni, kita ambil dia punya ilmu TVET ni daripada Australia bawa ke sini. Sebab tu jadi TVET. Kita apply ke sini kan. Kita apply di Malaysia ni. Nak memastikan setiap orang, setiap budak-budak pada masa akan datang ada kemahiran. Dia ada satu kemahiran yang dia kerja macam biasa, it's okay, and then dia balik ada benda yang dia buat dekat backyard, belakang rumah lah. Dia potong kayu, dia buat frame gambar ke, dia buat pelita ke, dia buat kerja-kerja tangan dan sebagainya. Sebagai add-on untuk dia punya kehidupan, kelangsungan hidup dan sebagainya. Itulah TVET. Okay, tu yang itulah. Akhir sekali apa mesej Cik Kamarul kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah ni? Ni dah nak habis sekolah tau. Cik Kamarul dah hujung tahun dah. Dah hujung tahun, form 4 dah nak habis, and then dia nak masuk form 5 ni. Dia akan cuti sekolah dululah. Ni cuti sekolah kan, duduk rumah, enjoy tidur, push rank dan kalah sebagainya tu. Lepas tu dia naik form 5. Tu kira pada dia dah habis lah. Okay, yang SPM tu memanglah SPM. Dia akan tunggu result dan sebagainya. Ada yang lepas SPM, kita ada student yang lepas SPM masuk sini, dia tak payah tunggu result. Ada. Batch 30, batch 32, kebanyakannya macam tu. Dia orang habis SPM, tak payah tunggu result, dia orang masuk sini siap-siap. Sebab dia tahu result dia tak berapa power pun. Jadi dia tahu dia tak boleh jawab. Dia tahu dia tak boleh jawab. Jadi dia ambil keputusan tu cepat-cepat. Supaya dia dah ada dah benda yang dia dah susun siap-siap. Ada. Sekarang dekat UMW Toyota, batch 30. Kalau anak-anak murid saya ada kat sini, you cari batch 30 UMW Toyota, siapa yang kerja situ. Okey. Apa pesanan atau mesej kepada Cik Kamarul ni kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah yang masih macam ragu-ragu, macam iya je kemahiran ni macam boleh pergi je.
Jadi apa pesanan dan nasihat Cik Kamarul kepada mereka-mereka ni? Saya bagi inilah pesanan khas kepada yang ragu-ragu daripada segi takut kita ni scam. Scam Itulah betul senang. Saya sebab cabarannya kat situ. So pesanan pun saya ke arah situlah. Cabaran untuk bahagian katanya kita ni tipu ke macam keluar tak kerja pun kan. Masa marketing sembang kata boleh pergi China, pergi public check Jepun bagai kan. Pedih. YTJT. Yang tahu dia tahu lagi. Okay. Okey, pesanannya jangan ragu-ragu. Kita nak tahu kolej ni tipu ke tak tipu, ada dua cara lah. Tapi cara yang paling mudah dan tak nak pening kepala, tengok media sosial. Yes. Media sosial, sesuatu kolej tu aktif, kita ambil contoh kolej kita, Misdek. Tu semua di antara kolej yang agak aktif dalam media sosial. Jadi kalau bila dia aktif dalam media sosial, dia pun maksudnya dia berani tunjukkan diri dia. Dia berani tunjukkan diri dia, sebab kalau dia tak tunjuk, kan ada ruangan komen, mesti ada pelajar-pelajar bekas pelajar komen. Jadi kita tunjukkan diri kita berani. Maksud kita tunjukkan. Tapi sebenarnya tu cara yang kata cara cepatlah nak tahu untuk tahu kolej tu tipu ke tak tipu. Tapi cara yang kedua adalah yang macam mana Cam? Yang tu nak check Okay. So untuk kalau kita nak tahu kolej tu tipu ataupun ada grade, dia ada grade bintang tau. Satu kolej ataupun dia ada kolej tu berdaftar ke tidak dengan Jabatan Bangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Boleh juga check. Okay, so you all boleh je pergi ke bahagian mohon.tvet.gov.my. Dekat mohon.tvet.gov.my tu boleh register sebagai pelajar, tapi boleh pilih lah nanti. Dia macam UPU juga. Bila mohon, masuk je dalam tu, boleh masukkan kod. Okay, contohnya macam detect. Okay, Kolej TVET detect ni, dia punya kod dia L02107. So you boleh type je L02107 dan enter. Kan dia keluar lah. Nanti dalam video ni Cik Ahmad akan tuliskan ada punya kod dengan website tadi tu, nak check macam mana. Boleh. Nanti boleh tengok dekat L02107 ataupun saya letak kat description nanti. Okay. L02107 dan you tekan, you nampak Pusat Latihan Kemahiran DK Training Advancement Center mengeluarkan 2 kursus mekatronik tahap 2 dan mekatronik tahap 3. Dia macam tu. So kalau tak ada kod tu, kolej macam nak masuk belajar dalam tempat kami. So kita ada bukaan pengambilan pelajar untuk batch 48 yang akan didaftarkan pada 9/1. InsyaAllah 9/1. Jadi sebelum 9/1 tu kita akan persiapkanlah dari segi dokumen untuk kita daftarkan dengan JPK. JPK dan seterusnya lah untuk buat pinjaman apa semualah dan macam-macam lagi. Tapi untuk proses pendaftaran JPK tu pada 6/1 kita dah boleh berdaftar. So kalau anak-anak ataupun ada anak ke dapat belajar ke apa pada tahun ni, maksudnya bermula pada hari ni sampai ke hujung tahun, dia memang tak daftar lah. Dia akan daftar pada tahun depan lah. Sebab dia buka semula pada 5/1. Boleh tengok sini di My Spike 25 bukan 6. So nanti masuk dalam tu, dia akan keluar ke atas tu siap-siap. Okay, dia akan keluar ke atas tu siap-siap, dia beritahu dah pemberitahuan. Hari ni adalah hari last untuk pendaftaran penyedia latihan, pendaftaran baru. Jadi akan dibuka semula pada 5/1. Kalau ni saja nak bagi kongsi bukan ilmu tapi lebih kepada peluang lah. Kongsi peluang kita sekarang ni dalam Kolej Detect ni tengah ada buat satu projek di mana kita ada berurusan dengan satu badan di Johor Bahru lah. Kita buat projek di mana kita akan cari budak-budak graduan, tak kisahlah budak graduan daripada UPU ke TVET ke, kalau dia berminat untuk mendapatkan gaji sebanyak RM3,000, masuk RM3,000 tu adalah masuk gaji pokok, allowance shift, allowance kenderaan apa semua tu bernilai RM3,000. Boleh hello Roro. Boleh Roro lah. Boleh Roro saya lah. Sebab saya sekarang sedang dalam proses berurusan dengan kilang. Ni untuk projek lain lah. Sebab tadi tu untuk projek untuk budak SKM level 2 dan 3 tamat belajar kerja. Tapi yang ni untuk budak-budak lepasan. Program di bawah, dia panggil di bawah Maju Johor lah. Di bawah Maju Johor. Program di bawah Maju Johor. Maknanya anak Johor, industrinya pun di Johor. Banyak memfokuskan kilang di Johor saja. Jadi siapa-siapa yang nak, memang anak Johor je. Anak Johor mana yang berminat, maksudnya yang tak ada kerja. Rasa macam kerja aku ni tak kenalah dengan aku, nak cuba haluan lain lah. Boleh kita cuba masuk tempat kami. Tapi kat tempat kami ni projek ni maksudnya dia punya proses flow kita akan ada buat upskilling dulu selama interview dulu pelajar graduan mana-mana, tapi habis kita upskilling tu mengambil masa dalam sebulan 22 hari kot insya-Allah. Tempoh upskilling apa semua dah siap, baru kita hantar majikan replacement. Tapi sebelum replacement tu dalam tempoh 22 hari tu kita akan ajar juga daripada segi resume, macam samalah macam scam tadi, resume, mock interview, preparation apa semua tu, dokumen apa nak bawa, sijil-sijil yang graduan awak tu lah, maksudnya sijil masa sekolah,
SPM dulu Fresh kan. graduate pun boleh Cik Korek? Boleh, tak ada masalah. fresh Yang graduate. penting anak Johor nak kerja Johor. Okay. Tagline juga. Macam, Boleh jadi tagline tu. Anak Johor nak kerja Johor. Anak Johor nak kerja KL. Kerja je lah. Entah. Kita nak buat tagline apa kau ni? Okay guys. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak Cik Kamarul untuk volume Sama. 3 podcast Detect TVET. Terima kasih banyak juga Cik Kamarul nak datang ni, nak atas ni. Jadi dan kita akan teruskan podcast ni insya-Allah jika ada kelapangan untuk kita susun kepada pengajar-pengajar yang lain, untuk tamu-tamu kita yang lain, untuk volume-volume seterusnya. Okay, terima kasih bersama. Siapa yang ada ni, yang nampak ni, tolong subscribe, like, komen, share lah dekat saudara mara semua tentang podcast kami ni, sebab sedikit sebanyak dapat membantu, dapat membuka minda kepada orang ni yang betapa bestnya TVET sebenarnya. Okay, itu saja. Terima kasih Cik Marul. Sama. Okay, selamat. Bye-bye. Peace out. Betul. Dia tu lupa delete